Hai, Assalamualaikum. Salam Jumaat Saidul Ayam untuk semua sahabat semua. Apa khabar? Semoga sukses, semoga ceria dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Jumaat Saidul Ayam, penghulu segala hari. Banyakkan selawat, banyakkan doa. Dan sebentar lagi anda akan bersama saya, Aurora Makcik Kebun. Kita minta maaf lah ke. Muka agak berbeza. Doakan supaya sehat. Belum pulih sepenuhnya. Hari ini saya nak review pasal pokok cahaya. Okey, stay tune. Inilah pokok cahaya ataupun pokok Ajinomoto, dia panggil pokok cahaya ataupun dia kata bayam suria. Daun dia macam daun betik. Batang dia bercabang macam ubi kayu, tapi dia tak ada ubi. Dia hanya mengeluarkan kalau kita nak makan tu buat ulam sedap, buat gulai sedap. Tapi ingat satu benda, pokok ni ada mengandungi getah toksik yang sangat membahaya jugalah. Kalau terkena kat mata ke, kat badan kita ke, bagi alergik lah kan. Jadi benda ni nak menghilangkan toksik dia ataupun yang ada getah tu, kita nak makan tu kena rebus dulu selama 10 ke 15 minit. Tapi dia mengandungi kandungan herba yang sangat bagus untuk kesihatan badan kita, untuk diabetes dah apa-apalah kan. You all boleh cari sendiri di gulai-gulai tu kan. Tentang daun ni, dan banyak khasiat dan vitamin A, C dia tinggi kan. Dan bagus sangat kalau buat ulam sedap, dia buat rendang pun sedap. Lepas tu dimasak masak lemak pun, gulai pun memang sangat sedap. Daun dia ni, daun ambil pucuk-pucuk muda ni, lepas tu kita celurkan macam kita celur pucuk ubi tu kan. Direbus dululah untuk menghilangkan getah toksik dia tu. Dan kita nampak tu getah toksik dia tu sangat bahayalah. Elok anda semua sebelum makan apa-apa, elok celur dulu. Bila celur tu baru sedap nak makan, sambal belacan ke. Dan juga mengandungi zat besi yang tinggi, vitamin A, C, kalium dan kalsium.